Okay guys, Assalamualaikum. Jom, hari ni Kimi nak deliver kereta Proton Saga MC3. Jom, kita nak isi minyak. Jadi macam biasa, kereta baru, minyak tak ada. Jom kita isi minyak dia dulu. Isi bagi penuh-penuh sebab kita nak bawa pulang ke negeri Seremban, negeri Sembilan. So ini adalah lampu belakang Saga MC3 ni adalah premium. Nampak ada nama Kimi Proton. Mesti ada punya. Ini ada trademark saya. Nampak cantik tak cantik? Ini adalah warna ruby red, warna merah. Garang, sporty nampak dia. Okey, jom kita dah settle isi minyak. Jomlah kita deliver kereta ni kepada customer. Jadi seperti yang anda nampak, dia ada sensor lah. Begitu ada kenderaan sebelah kita, so kita boleh alert dekat situ. Dan nampaklah lane-lane seperti mana kereta Proton S70 ada. So tapi ini adalah ADAS level 1 entry dengan harga RM50,000 anda dapat sistem macam ni. Jom sekarang kita tarik way. So kita buat laju lah. Dalam 96 macam tu kita bawa. So macam ni lah interior dalam dah. Kita dah stand by stand semua nak buat konten. Sebab kereta ni kita nak deliver kepada customer daripada Seremban. So sekarang kita dekat highway Lekas, tengah on the way bawa balik lah. So kat sini dia infotainment dia macam ni. So far buat masa ni Kimi test drive. Bukan test drive, Kimi bawa kereta customer ni okey lah, tak ada masalah. Even pedal pun kita tak tekan habis. Kita tak tekan habis lah kan. So masih dalam mode eco. Nampak? Masih okey, selesa. So kereta customer baru tinted. Dia request tinted, so kita tintedkan siap-siap. Kita terus bagi. Untuk chainless assist pun dia akan membantu jugalah. So ni dia akan bagi tu kita speed limit kita berapa? 110. So ni kita tengah tengok. So dia ada detect depan ni ada kereta, belakang ni ada kereta. So belakang tepi ni ada lori, dia akan beritahu lah. Dengan kereta berharga RM50,000 ni kita tak boleh nak expect kereta tu macam kereta Conti ataupun kereta yang berharga RM90,000 ke atas lah. Kereta RM50,000 dengan sistem yang dia bagi 6 airbag, siap ADAS level 1 entry, bagi Kimi dah cukup dah. Okay, sekarang ni waktu malam Jom kita start. Kita tengok lampu auto Okay, ni off. Okay, kita buat auto terus, senang. Nak tengok luar ke? Jom. Nak tengok luar, jom kita tengok luar. So lah ni lampu projector dia. Okay, projector light dia nampak So lampu belakang dia. So ni lampu belakang dia lah. Mantap weh. Merecik. Okay, settle penyerahan kereta Saga MC3 kepada rumah customer direct. Kita hantar malam sekarang pukul 9.23.